Okey, anda biasa tak nampak ada orang pasang cover dekat depan front grill ni? Dekat bumper ni kan, dia ada grill satu lagi ni dipasang. Kemudian dia ikat dengan kabel tie. Supaya apa tau? Okey, supaya tak kena aircon punya condenser ni condenser ni. Kat dalam tu panggil condenser. Okey, condenser tu. Dia kalau kena batu ke apa kan, dia bengkok tu. Biasa dia bengkok, susah nak bocor lah. Kalau accident, baru dia bocor kat situ. So dia letak dekat sini, bahagian sini, juga bahagian sini. Okey, kita sharekan apa kebaikan dan apa kekurangan. Ada dua guys. Okey, kebaikan dia bila kita letak cover tu, okey, batu-batu tu tak akan masuk ke dalam condenser tu lah. Okey, tak masuk pun, dia tak akan pergi. Mungkin dia akan terkena kat bahagian depan ni je lah. Alright, tu yang kebaikan. Keburukan dia, okey, kenapa Pro 2 buat lubang-lubang macam ni guys? Sebelah sini tak ada, sebelah sini ada. Tengok, nampak tak? Okey, belah sini, ini untuk ruang angin panas dalam enjin keluar, dan juga angin sejuk daripada luar masuk. Lebih kurang macam tu lah, saya buat gambaran macam tu lah. Okey, ketika traffic jam lah, bahang yang dalam enjin akan keluar melalui sini dan sini. Okey, dia akan keluar, panas keluar. Okey, aircon ada kipas kan kat situ kan, dia akan keluar, dia sedut udara panas, dia akan keluar. Apabila benda ni terhalang, panas tu tak akan keluar, dapat keluar sikit je. Nampak tak? Besar kemungkinan kompresor bekerja keras, kompresor aircon tu. Jadi kita kat dalam tu traffic jam kan, panas. Jadi aircon buka lebih, kompresor pun kerja kuat. Biasa kita buka separuh je aircon, ini kita buka habis kan. Jadi panas lah. So itu keburukan dia. Okay. Dan satu lagi, enjin lebih panas lah. Bila enjin panas, aircon pun tak sejuk. Itulah kenapa Pro 2 buat design macam ni. Engineering diorang dah buat dah macam ni dah. Kemudian kita pula bagi tutup dia. Walaupun kita nampak ada lubang-lubang, tapi lubang-lubang tu tak menyeluruh dapat keluar wap-wap panas di dalam enjin. Okay guys, dapat tak situ? Jadi kita boleh fikirkanlah sama ada benda ni baik ataupun tak baik. Okay guys, kita jumpa di video-video akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum, bye bye, peace.